Ayah. Apa ni? Habis kotor baju adik kena kicap. Apalah ayah ni? Adik yang kena, ayah yang nangis. Ayah tak sengaja. Tak apa. Adik ada benda ni. Apa tu? Ini remover untuk hilangkan kotoran dekat pakaian. Macam mana nak guna? Cara dia senang je. Dekat sini dia ada remover dan juga brush. Untuk hilangkan kotoran, ambil tisu. Tisu ni letak bawah kain. Macam ni. Lepas tu ambil remover ni, gosok dekat kotoran. Oh. Tengok ni. Lah, betul lah, hilang lah. Kotoran dekat pakaian, dia melekat dekat tisu yang dekat bawah pakaian ni. Kalau masih tak hilang lagi, gosok lagi. Jadi untuk siapa-siapa yang suka pakai pakaian cerah-cerah macam adik ni, warna putih ni, kena adalah remover ni. Lah. Untuk hilangkan kotoran on the spot. Dah nampak hilang lah. Kat mana nak beli ni? Kalau ayah nak beli, ayah boleh tekan dalam beg kuning.